Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi, kita dapat bersuara di dalam forum dari kontroversi ke solusi yang berlangsung dari IPG Kampus Ipoh. Adakah wacana ini mampu menggambarkan sistem politik Islam di Malaysia? Nantikan dalam mauduk perbincangan forum kita hari ini. Sebelum kita mulakan perbincangan mengenai tajuk forum iaitu isu sensitiviti agama dalam produk dan promosi ini, ayuh kita langgar bingkisan yang telah dipola. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan di mana Yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai ketua negara manakala Perdana Menteri mengetuai kerajaan. Sistem ini dibahagikan kepada 3 cabang utama iaitu eksekutif, legislatif dan kehakiman bagi memastikan keseimbangan kuasa. Parlimen Malaysia terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara di mana ahli Dewan Rakyat dipilih melalui pilihan raya umum setiap 5 tahun. Parti politik yang memenangi majoriti kerusi di Dewan Rakyat akan membentuk kerajaan, manakala pembangkang memainkan peranan semak dan imbang. Kuasa perundangan tertinggi terletak pada Perlembagaan Persekutuan yang menjadi panduan dalam pemerintahan negara. Sistem politik ini memastikan keadilan, kestabilan dan hak rakyat terpelihara dalam pembangunan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kontroversi ke solusi, isu sensitiviti agama dalam produk dan promosi. Itulah mauduk perbincangan forum kita pada hari ini. Menampilkan 3 bintang ilmuwan yang akan menyinar dengan saya sepanjang perbincangan ini berlangsung. Terus saya perkenalkan saudari yang sopan santun dan mulik bicaranya, Saudari Syamimi Alia. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari moderator. Sebelum saya mula, izinkan saya berpantun sedikit sebagai pembuka bicara. Pagi hari ke pasar tani, singgah sebentar membeli pelita. Izinkan saya memperkenalkan diri, berkongsi ilmu buat semua. Saya Cik Nurul Syamimi Alia, panel 1 anda pada hari ini akan membicarakan mengenai topik isu yang terhangat di Malaysia, terutamanya dalam sistem politik Islam. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Nampak bersemangat sungguh panel forum kita hari ini. Baiklah, hadirin yang saya kasihi, bergerak kita kepada bintang ilmuwan kita yang kedua pada hari ini, iaitu apa khabar saudara Ain? Terima kasih kepada moderator yang cantik lagi jelita. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin. Nama saya Nur Ain binti Muhammad Idris sebagai panel kedua pada hari ini, dan saya sangat berbesar hati dapat menyertai forum penting ini iaitu forum isu dalam sistem politik Islam di negara kita. Saya berharap dapat berkongsi pandangan dan mendengar perspektif daripada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Nampak macam ada gaya, boleh nyanyi sikit lah. Cuba belanja sikit lagu untuk audiens forum kita pada hari ini, saudari Ain. Baiklah, saya akan menyanyikan sedikit lagu daripada lagu Senyum oleh Malikwi dan Najwa untuk menceriakan suasana forum kita pada pagi ini. Okay, bersedia? 1, 2, 3. Senyum, senyum selalu, senyum, senyum denganku. Tiada seindah senyumanmu. Semoga dengan senyuman kita dapat berbincang dengan lebih harmoni dan saling menghormati dalam forum ini. Amboi, merdu sungguh suara panel kedua kita. Terima kasih atas salam perkenalan panel pertama dan kedua kita. Seterusnya, bintang ilmuwan yang akan melengkapkan gandingan kita pada hari ini dan cukup dikenali ramai, iaitu saudari Fazlin. Apa khabar saudari? Terima kasih saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah saya sihat. Saya Nur Fazlin merupakan panel ketiga anda pada hari ini. Saya amat berbesar hati kerana diberi peluang untuk bersama dalam forum yang penuh bermakna bagi membincangkan isu dalam sistem politik Islam di negara kita.
Saya berharap sesi perbincangan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan membuka mata masyarakat mengenai isu tersebut agar dapat menjamin kesejahteraan bersama. InsyaAllah saya akan kongsikan pandangan saya mengenai isu ini dalam sesi perbincangan sebentar lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada panel ketiga kita pada hari ini. Saya juga terlupa nak perkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Farha binti Bakri selaku moderator forum kita pada hari ini. Hadirin saya kasihi, memetik pepatah Arab iaitu berkatalah benar walaupun pahit. Saya yakin lagi percaya kombinasi panel pada hari ini sudah tidak sabar untuk merungkai tajuk forum kita pada hari ini, iaitu tajuk yang berbunyi isu sensitiviti agama dalam produk dan promosi. Mutakhir ini, umat Islam semakin mengambil berat berkenaan isu politik yang secara asasnya kita sebagai umat Islam perlu mengetahui dan memahami politik itu merupakan satu tanggungjawab sebagai tanda sayang akan tanah airnya. Pada hari ini, kita amat memerlukan sebuah kefahaman yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah berkenaan politik dalam Islam. Jadi, saudari Syamimi, bertitik tolak dari itu, mungkin saudari boleh berikan pencerahan mengenai penjelasan berdasarkan ajaran agama Islam yang kami tajukkan forum pada hari ini. Baiklah, saudari moderator, sebelum saya mengupas, izinkan saya mengucapkan terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk mengupas isu ini. Seperti yang saudari moderator acuhkan soalan sebentar tadi, sistem politik Islam merujuk kepada tata cara pemerintahan yang berlandaskan prinsip syariah, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Politik dalam Islam bukan sekadar urusan pentadbiran semata-mata, tetapi juga satu amanah besar untuk menegakkan keadilan, menjaga kebajikan rakyat dan memastikan hukum Allah dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Dikatakan sistem politik Islam telah dipraktikkan di negara kita, di Malaysia. Akan tetapi, negara Malaysia bukan sebuah negara yang sepenuhnya mengamalkan sistem politik dan Islam. Tetapi, elemen-elemen Islam telah diterapkan dalam pentadbiran negara, antaranya adalah Islam sebagai agama persekutuan, dan perkara ini sudah termaktub dalam perkara 3. Satu, iaitu Perlembagaan Malaysia yang menetapkan Islam sebagai agama rasmi negara dan memberi asas kepada penerapan nilai Islam dalam sistem politik dan perundangan. Terdapat juga institusi berasaskan syariah iaitu Perubahan JAKIM, Majlis Fatwa Kebangsaan, Mahkamah Syariah dan agensi lain bagi memastikan dasar negara selari dengan syariat Islam. Seterusnya, undang-undang syariah walaupun terhad dalam bidang tertentu seperti kekeluargaan dan jenayah syariah, sistem ini tetap berfungsi dalam mengawal aspek keagamaan dalam masyarakat. Terakhir yang boleh saya kupaskan adalah prinsip syura dan hisbah. Di Malaysia, sistem demokrasi diamalkan bagi memberi ruang kepada perbincangan dan pemantauan yang selari dengan konsep syura iaitu lebih dikenali sebagai musyawarah, dan hisbah iaitu pengawasan ekonomi dan sosial dalam Islam. Terima kasih kepada saudari Syamimi yang telah mengutarakan buah fikiran tentang pandangan umum. Mauduk perbincangannya cukup hebat yang saya fikir mampu memantapkan pemahaman kita di sebalik tajuk forum kita pada hari ini. Hadirin yang saya kasihi, bergerak kita kepada panel kedua dan ketiga. Suka untuk saya bertanya soalan kepada saudari. Bolehkah saudari Ain dan Fazlin memberikan pandangan juga mengenai tajuk kita bagi memantapkan lagi segmen pengenalan tajuk kepada para pendengar kita? Baiklah, terima kasih kepada moderator pada pandangan saya. Berdasarkan artikel Bayan Linas siri ke-209 itu bertajuk Politik dalam Islam yang diterbitkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, sistem politik dalam Islam merujuk kepada pengurusan umat Islam yang berkaitan dengan kepentingan umum, berpandukan prinsip-prinsip syariat. Ia juga menekankan keadilan, amanah dan musyawarah iaitu syura, mengikut panel pertama yang telah disebut oleh panel pertama tadi dalam pentadbiran. Kemudian dalam Islam, pemimpin bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan rakyat dan memastikan keadilan dalam pemerintahan. Menurut Allah sallallahu alaihi wasallam berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-58,
berbunyi seperti sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Ayat ini menegaskan bahawa pemimpin wajib menjalankan tugas mereka dengan amanah dan berlaku adil dalam mentadbir negara. Oleh itu, dalam konteks Malaysia, pemimpin perlu memastikan hukum Islam dipatuhi dalam sistem pentadbiran, terutamanya dalam hal ehwal umat Islam. Sekian itu saja pendapat saya. Terima kasih saudari moderator. Bagi saya pula, tajuk yang hangat dibincangkan pada hari ini sangat penting dan perlu diberi perhatian secara berterusan dari semasa ke semasa. Sistem politik Islam di Malaysia merupakan satu sistem yang merangkumi prinsip kepimpinan, pemerintahan dan pengurusan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Ia bertujuan untuk memastikan keadilan, kestabilan dan kesejahteraan umat Islam berpandukan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, sistem politik Islam bukan sekadar mengurus pemerintahan tetapi juga bertanggungjawab menjaga sensitiviti umat Islam dalam pelbagai aspek kehidupan termasuk dalam sektor ekonomi dan perniagaan. Dalam era globalisasi ini, cabaran utama sistem politik Islam di Malaysia adalah bagaimana kerajaan dapat menyeimbangkan antara keperluan memelihara syariat Islam dengan tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagai contoh, isu berkaitan pensijilan halal dan kawalan terhadap produk yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Perkara ini boleh menggugat keharmonian masyarakat. Oleh itu, sistem politik Islam di Malaysia bukan sahaja bertujuan untuk mentadbir negara tetapi juga untuk memastikan bahawa segala dasar yang dilaksanakan tidak bercanggah dengan ajaran Islam dan dapat menjamin kestabilan serta keharmonian dalam masyarakat. Menurut Abu A'la Al-Maududi, beliau menekankan kepentingan menegakkan pemerintahan Islam berdasarkan syariat Islam melalui keterlibatan dalam politik adalah wajib. Dengan pendekatan yang berlandaskan keadilan, musyawarah dan kesejahteraan rakyat, Malaysia dapat terus mengukuhkan sistem politik Islam dalam konteks negara moden hari ini. Itulah sentuhan pengenalan tentang perbincangan tajuk kita pada hari ini. Justeru, Syekh Al-Islam yang terakhir bagi Khalifah Uthmaniyah, Syekh Mustafa Sabri berkata, wajib bagi Muslim memahami politik dan menempatkan diri di pesadannya sekiranya mempunyai sifat kepimpinan dan berkelayakan. Maka, amanah ini amat berat untuk dipegang dan dilaksanakan tanggungjawabnya. Sejarah telah membuktikan bahawa pemerintahan berasaskan Islam seperti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafa Ar-Rashidin menitik beratkan konsep syura di mana pemimpin mendengar pandangan rakyat sebelum membuat keputusan. Di Malaysia, walaupun kita mengamalkan demokrasi berparlimen, elemen politik Islam tetap diterapkan, khususnya melalui kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dan peranan institusi seperti Majlis Raja-Raja dalam menjaga kepentingan Islam di negara ini seperti yang dikupas oleh para bintang ilmuwan kita itu tadi. Oleh itu, saya akan beralih ke saluran yang seterusnya, iaitu memfokuskan isu politik di negara kita yang sering menjadi sebuah perbualan hangat dan menjadi trend di laman media sosial. Jadi, Saudari Syamimi, apakah isu yang menarik perhatian saudari dan berupaya menjadi santapan minda bagi Muslim hari ini? Baiklah, terima kasih saudari moderator atas keizinan untuk saya perbualkan isu yang difokuskan pada hari ini. Seperti tajuk forum kita pada hari ini, iaitu isu sensitif agama dalam produk dan promosi. Isu ini menjadi bual hangat di media sosial yang telah menyinggung unsur agama Islam dan memberikan kesan yang amat mendalam kepada umat Islam. Berdasarkan perspektif saya, sensitiviti agama dalam pemasaran sangat penting kerana ia berkait rapat dengan persepsi pelanggan dan nilai-nilai masyarakat. Kesilapan dalam memahami unsur keagamaan boleh menjejaskan imej sesebuah jenama dan membawa kepada boikot oleh pengguna. Sebagai contoh, terdapat beberapa kes di mana jenama antarabangsa menggunakan elemen keagamaan dalam produk mereka tanpa kajian mendalam. Contohnya, penggunaan kaligrafi Arab pada kasut atau pakaian yang menimbulkan kemarahan umat Islam. Kesilapan seperti ini boleh dielakkan dengan melakukan kajian pasaran dan memahami sensitiviti budaya serta agama masyarakat sasaran. Umumnya diketahui
Penggunaan elemen keagamaan secara hormat mestilah dititik beratkan dalam mempromosikan sesuatu produk. Seperti contoh yang saya berikan, penggunaan kaligrafi Arab pada kasut telah menyebabkan isu ini diajukan di dalam mesyuarat politik kerana telah menyinggung agama Islam sesungguhnya. Penggunaan simbol agama sepatutnya tidak boleh digunakan secara sembarangan dalam produk seperti pakaian, kasut atau bahan pemasaran. Bagi pihak pemerintah pula, wajib memastikan kebaikan dan kesejahteraan umat atau dalam Islam dikenali sebagai masalah ummah. Ini termasuk melindungi agama daripada penghinaan atau eksploitasi dalam produk dan pemasaran. Berbalik pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, beliau mengawal perniagaan dengan ketat untuk memastikan tiada unsur penipuan atau penghinaan terhadap agama Islam dalam produk jualan. Beliau juga memastikan perniagaan yang mencetuskan fitnah atau mengganggu keharmonian masyarakat akan dikenakan tindakan. Pada zaman kini, iaitu di Malaysia, badan berkuasa adalah JAKIM dan Majlis Fatwa Kebangsaan. Badan kuasa ini bertindak sebagai pengawal etika dalam industri produk halal dan keagamaan. Perihal ini juga termaktub dalam Akta Perihal Dagangan 2011 iaitu melarang penggunaan label halal secara tidak wajar, tetapi kawalan terhadap unsur keagamaan dalam pemasaran masih perlu diperketatkan. Ya, saya sokong mengenai isu yang dibentangkan oleh saudari Syamimi. Islam terjaga dalam perlembagaan. Jangan dicemar sewenang-wenangnya. Kalau agama jadi mainan, negara tergugat, maruah akan terbang. Itulah pantun yang dapat saya santakkan kepada para pendengar kita hari ini berkaitan isu yang dibentangkan. Islam ini adalah agama persekutuan seperti yang termaktub dalam perkara 3 Perlembagaan Malaysia yang terangkan oleh saudari Syamimi sebentar tadi. Oleh itu, saudari Ain dan Fazlin, apakah perspektif saudari sekalian mengenai isu meremehkan unsur Islam ini sehinggakan melukakan perasaan umat Islam? Mohon pencerahan daripada saudari Ain dan Fazlin. Baiklah, terima kasih moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk mengupas isu sensitiviti agama dalam produk dan promosi dengan lebih mendalam. Iklan atau promosi yang dibuat oleh syarikat mungkin mengandungi unsur-unsur yang boleh dianggap tidak senonoh, menggalakkan perbuatan maksiat atau menyinggung perasaan penganut agama lain sama ada secara sengaja atau tidak. Kesilapan ini seringkali berpunca daripada kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama serta budaya sesuatu masyarakat. Sebagai contoh, penggunaan imej atau bahasa yang tidak sesuai dengan nilai kesopanan dalam Islam perlu dielakkan dalam mana-mana kempen pemasaran. Terdapat kes di mana iklan produk menggunakan model yang berpakaian tidak sopan atau bahasa yang berbau lucah atau menghina nilai keagamaan yang akhirnya mencetuskan bantahan daripada masyarakat. Selain itu, sensitiviti budaya juga harus diberi perhatian dalam strategi promosi. Walaupun sesuatu produk telah memenuhi kumpulan agama, cara promosi atau penggunaannya mungkin tidak sesuai dengan budaya tempatan. Sebagai contoh, promosi pakaian yang tidak menutup aurat mungkin dianggap biasa di sesetengah negara. Tetapi di negara-negara majoriti Muslim, pendekatan sebegini boleh mengundang kontroversi. Oleh itu, syarikat perlu mengambil kira nilai dan adat masyarakat setempat dalam menghasilkan kempen promosi yang lebih menghormati kepercayaan dan budaya tempatan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 125, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Ayat Al-Quran ini menunjukkan kepentingan hikmah dan pendekatan yang baik dalam menyampaikan sesuatu mesej kepada masyarakat. Dalam konteks promosi produk, syarikat dan pemasar harus memastikan strategi pemasaran mereka tidak menyinggung kepercayaan agama serta dilakukan dengan cara yang beretika dan berlandaskan nilai Islam. Pelibatan pakar agama dalam industri perniagaan dapat membantu membimbing syarikat dalam menghasilkan promosi yang beretika, menghormati agama dan budaya masyarakat.
Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada panel kedua atas perkongsian tersebut. Dalam era globalisasi ini, kita sering melihat bagaimana nilai-nilai Islam diketepikan atau dipandang ringan oleh sesetengah pihak, terutamanya dalam industri perniagaan dan pemasaran. Seperti yang kita ketahui, dalam sistem politik Islam, sensitiviti terhadap produk berkaitan agama merupakan aspek yang amat kritikal kerana ia berkait rapat dengan prinsip halal dan haram, kesejahteraan masyarakat serta kepercayaan umat Islam. Umum mengetahui bahawa setiap produk yang digunakan oleh umat Islam harus bebas daripada unsur yang boleh menjejaskan akidah dan kesihatan mereka. Hal ini kerana Islam menekankan halalan thayyiban, iaitu sesuatu produk yang bukan sahaja halal dari segi hukum tetapi baik untuk kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, terdapat kes produk coklat terkenal yang didakwa mengandungi DNA khinzir yang menyebabkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Jika perkara ini tidak dikawal, ia boleh membawa kepada ketidakpuasan hati umat Islam, perpecahan sosial dan ketidakstabilan politik dalam sesebuah negara yang mengamalkan prinsip Islam. Malah, ia juga boleh menggugat keyakinan pengguna Muslim terhadap sesuatu jenama serta boleh memberi kesan negatif terhadap industri halal secara keseluruhannya. Sidang hadirin sekalian, isu sensitiviti produk dalam agama bukan sekadar melibatkan aspek keagamaan tetapi turut memberi kesan kepada ekonomi, kepercayaan pengguna dan reputasi sesebuah syarikat. Oleh itu, dalam industri perniagaan, kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dan budaya masyarakat amat penting untuk mengekalkan reputasi jenama. Malah pemimpin, pihak industri serta masyarakat umum perlu lebih peka dalam memastikan produk yang digunakan benar-benar selamat, suci dan menepati ajaran Islam. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 87, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan benda-benda yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kamu dan janganlah kamu melampaui batas pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Berdasarkan ayat suci Al-Quran tersebut telah menegaskan bahawa umat Islam tidak boleh mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dan dalam masa yang sama tidak boleh melampaui batas dalam perkara yang dibenarkan. Terima kasih saudari Ain dan Fazlin. Isu yang dibangkitkan sememangnya menjadi cabaran besar dalam arena politik negara. Isu ini menggambarkan cabaran besar dalam politik Islam yang melibatkan sensitiviti agama dalam produk dan promosi. Politik Islam menuntut keadilan serta kepimpinan yang menjaga maruah agama daripada dieksploitasi. Pihak kerajaan dan masyarakat haruslah berganding bahu dalam memastikan undang-undang berkaitan ditegakkan serta pendidikan tentang kepentingan menjaga sensitiviti agama terus diperkukuh. Dalam dunia yang semakin komersial, umat Islam perlu lebih berhati-hati dan berperanan aktif dalam menegakkan kehormatan agama agar tidak dipelekikan. Agama Islam tiang negara, jangan biar ia terhina. Jika digugat tanpa sengaja, tegakkan hukum tanpa berlengah. Oleh itu, saya ingin meminta pandangan bintang ilmuwan kita tentang cadangan penyelesaian terhadap cabaran ini. Untuk itu, saya menjemput semula saudari Syamimi dan Ain untuk berkongsi pandangan tentang penyelesaian terhadap isu ini. Baiklah, terima kasih saudari moderator kerana mengizinkan saya sekali lagi untuk memberikan ucapan mengenai isu ini. Berdasarkan pertanyaan saudari moderator, penyelesaian bagi mengelakkan isu ini daripada terus berlaku adalah pihak kerajaan perlulah memperkenalkan undang-undang dan garis panduan khusus bagi mengawal penggunaan elemen keagamaan dalam produk dan promosi. Hal ini kerana dalam sistem politik Islam, pemimpin memainkan peranan yang penting dan bertanggungjawab dalam memastikan keadilan sosial dan keharmonian masyarakat. Ini termasuk dalam mengawal aktiviti ekonomi agar tidak menjejaskan kepercayaan dan akhlak umat Islam. Seperti yang telah saya jelaskan dan saya ulang lagi, di Malaysia, Akta Perihal Dagangan 2011 iaitu Perintah Perihal Dagangan Halal 2011 berperanan sebagai mengawal selia penggunaan label halal. Namun, masih tiada perundangan ketat bagi menghalang penggunaan simbol agama dalam produk secara tidak wajar. Oleh itu, kerajaan boleh menggubal Akta Periklanan Beretika yang meletakkan larangan terhadap eksploitasi unsur agama dalam pemasaran. Contoh pelaksanaan yang boleh dilaksanakan adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM boleh diberi kuasa lebih luas untuk menilai dan mengawal selia
produk sebelum dilancarkan ke pasaran. Selain itu, mana-mana syarikat yang melanggar peraturan boleh dikenakan denda, larangan operasi atau penarikan semula produk. Baiklah, seterusnya terima kasih kepada soalan moderator tentang apakah penyelesaian bagi mengelakkan isu ini daripada terus berlaku. Pada pandangan saya, penyelesaian terbaik bagi isu ini adalah dengan melibatkan pakar agama dan budaya. Hal ini demikian kerana pelibatan pakar agama dan budaya dalam pemasaran produk adalah penting bagi memastikan setiap produk dan promosi yang dijalankan tidak menyinggung sensitiviti masyarakat. Dengan mendapatkan pandangan pakar, syarikat dapat memastikan produk mereka selari dengan hukum syarak serta nilai budaya setempat. Sebagai contoh, pakar agama boleh memberi nasihat mengenai kehalalan sesuatu produk termasuk bahan yang digunakan, proses pengeluaran dan kebersihan dalam penghasilan makanan, kosmetik serta farmaseutical. Selain itu, pelibatan pakar juga dapat mengelakkan kempen promosi yang bersifat provokatif atau memanipulasi unsur agama untuk tujuan pemasaran. Contohnya penggunaan elemen ibadah seperti doa, azan atau ayat suci Al-Quran dalam iklan perlu dilakukan dengan berhati-hati bagi mengelakkan salah tafsir atau menyinggung kepercayaan masyarakat. Tambahan pula, dalam sebuah negara yang berbilang agama seperti Malaysia, pakar budaya berperanan dalam memastikan produk yang dihasilkan menghormati norma dan adat masyarakat. Hal ini dapat membantu mengekalkan keharmonian sosial serta mengelakkan sebarang konflik yang mungkin timbul akibat promosi yang tidak sensitif terhadap kepercayaan sesuatu kaum atau agama. Jadi kesimpulannya, dengan melibatkan pakar agama dan budaya, syarikat bukan sahaja dapat mengelakkan kontroversi, malah dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap produk mereka. Kepekaan terhadap sensitiviti agama dan budaya juga mencerminkan nilai integriti serta tanggungjawab sosial dalam sesebuah perniagaan. Itu Saya sokong dengan pendapat saudari Syamimi dan Ain. Isu ini juga tidak wajar disinggung oleh mana-mana pihak dengan apa jua alasan sekalipun demi memelihara keharmonian hubungan sesama warga yang terdiri daripada berbilang agama, bangsa, keturunan dan budaya. Kita sebagai umat Islam mestilah menjadi contoh yang baik kepada agama lain walaupun api kian marak dalam diri. Tambahan pula, Islam mendidik kita seperti yang firman Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Yang bermaksud Islam mengiktiraf kepelbagaian agama dan tidak memaksa orang lain untuk menerima ajarannya. Sekaligus menuntut agar umat Islam bersikap adil serta menghormati sensitiviti agama lain. Memang benar, apabila seseorang itu meremehkan agama kita bagai cacing kepanasan dalam sanubari. Tetapi beringatlah, tangani sesuatu masalah itu, hendaklah bersikap seperti Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia kita yang kedua. Seperti yang kita sedia maklum, yang memperkenalkan rukun negara untuk menjamin keharmonian perpaduan nasional. Bertindak tidak mengikut emosi tetapi menangani dengan bijak dan cermat. Baik, saya serahkan pula kepada saudari Fazlin untuk mengemukakan respon dan nasihat penyelesaian saudari kepada para hadirin. Terima kasih saudari moderator. Bagi pandangan saya, salah satu cadangan penyelesaian yang boleh diambil bagi menangani isu tersebut adalah melalui penglibatan badan agama dalam industri perniagaan. Dalam hal ini, mana-mana syarikat perlu menjalinkan kerjasama dengan badan agama dan pakar sensitiviti budaya sebelum melancarkan produk atau promosi yang berpotensi menyentuh elemen keagamaan. Hal ini demikian kerana dalam sistem politik Islam mewujudnya konsep syura iaitu musyawarah di mana konsep tersebut menekankan perbincangan dengan pihak berautoriti sebelum membuat keputusan penting. Perkara ini boleh diaplikasikan dalam industri perniagaan dengan menjadikan badan agama seperti JAKIM dan Majlis Fatwa Kebangsaan sebagai rujukan sebelum mengeluarkan produk atau iklan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura ayat 38, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka.
Hadirin yang dihormati sekalian, ini bermakna sebelum sesuatu produk dikeluarkan ke pasaran atau sebarang kempen pemasaran dijalankan, syarikat hendaklah mendapatkan pandangan dan nasihat daripada institusi agama yang berautoriti seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM bagi umat Islam seperti yang dikongsikan oleh panel 1. Selain itu, pakar sensitiviti budaya juga boleh membantu mengenal pasti aspek yang boleh menyinggung kepercayaan dan adat masyarakat tertentu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan produk atau promosi tersebut selaras dengan nilai agama serta menghormati kepercayaan pelbagai lapisan masyarakat. Sekaligus mengelakkan kontroversi yang boleh menjejaskan reputasi syarikat dan keharmonian sosial. Sebagai contoh, melalui penubuhan Majlis Etika Pemasaran boleh berperanan dalam membimbing syarikat tentang penggunaan simbol dan unsur agama secara bertanggungjawab. Justru itu, syarikat perlu mendapatkan kelulusan JAKIM bagi produk yang mengandungi elemen keagamaan seperti pakaian dengan tulisan kaligrafi Arab bagi memastikan ia tidak disalahgunakan. Terima kasih Saudari Fazli, Syamimi dan Ain. Hadirin yang dihormati sekalian, kita telah mendengar kupasan yang begitu mendalam dan bernas daripada para panel tentang kebijaksanaan dalam menangani kontroversi dan mencari solusi. Perbincangan kita hari ini telah menyingkap bukan sahaja cabaran yang dihadapi tetapi juga solusi yang berteraskan keadilan, toleransi dan perpaduan. Sebelum kita menutup tirai forum ini, saya ingin menjemput para bintang ilmuwan kita untuk menyampaikan satu pesanan ringkas sebagai rumusan kepada perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih saudari moderator. Sebelum saya menutup kisah ini dengan satu pesanan, izinkan saya memberikan serangkap pantun. Hisbah mengawal, syura membimbing agar tiada yang salah langkah. Hormati Islam, jangan meminggir, baru perniagaan teguh dan mudah. Dalam dunia yang kian moden dan membangun ini, sensitiviti agama Islam dalam produk dan Islam perlulah diambil serius. Ini kerana Islam bukan sekadar agama, tetapi juga sebagai panduan hidup, termasuk urusan ekonomi dan pemasaran. Menghormati Islam dalam produk bukan sekadar isu etika, tetapi tuntutan dalam sistem politik Islam yang berlandaskan keadilan, maslahat ummah dan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam sistem politik Islam juga, pemerintah bertanggungjawab dalam memastikan konsep hisbah dipraktikkan bagi memantau perniagaan dan melindungi nilai Islam. Selain itu, produk yang dipasarkan tidak menyinggung mana-mana agama serta pemantapan undang-undang dalam mengawal eksploitasi simbol agama dalam perniagaan. Islam mengajar kita untuk menjaga keharmonian dan kesucian agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perdagangan. Dengan penerapan prinsip sistem politik Islam yang adil dan beretika, kita dapat memastikan perniagaan berkembang tanpa menggadaikan nilai agama dan sensitiviti masyarakat Muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 95, dan janganlah kamu menjual perjanjian Allah dengan harga yang sedikit. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Semoga kita semua memelihara kesucian agama dalam perniagaan dan promosi serta menjadikan sistem politik Islam sebagai panduan dalam ekonomi yang beretika dan berlandaskan syariat. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Hadirin yang dihormati, perbincangan kita hari ini menegaskan bahawa dalam perspektif Islam, politik bukan sekadar soal kepimpinan dan pentadbiran, tetapi juga satu amanah yang sekadar amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab. Islam menekankan prinsip keadilan, syura iaitu musyawarah dan amanah dalam mengurus hal ehwal umat. Oleh itu, sistem politik yang diamalkan mestilah memastikan keadilan kepada semua serta menjaga kepentingan agama dan masyarakat. Secara keseluruhannya, politik dalam Islam menuntut pemimpin untuk berlaku adil, tegas dalam menegakkan hukum dan memastikan agama tidak disalahgunakan untuk kepentingan peribadi atau keuntungan industri. Dalam konteks Malaysia, gabungan sistem politik moden dengan prinsip syariah membentuk satu kerangka pemerintahan yang menjaga kepentingan umat Islam tanpa menafikan hak kaum dan agama lain. Akhir kata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu
bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan, dalam surah Al-Maidah. Semoga sebagai penutup kata pemanis, semoga perbincangan ini memberi kesedaran kepada kita semua tentang kepentingan memelihara agama dalam urusan pentadbiran dan perundangan, serta tanggungjawab bersama bagi menegakkan prinsip keadilan dalam sistem politik. Justru saya akhiri bicara saya dengan serangkap pantun. Kalau mencari tempat berteduh, pilihlah pohon rendang daunnya. Kalau hidup mahu diberkati, janganlah zalim dalam berkuasa. Terima kasih kepada saya. Terima kasih saudari moderator. Sebagai kesimpulan bagi isu yang dibincangkan, isu sensitiviti agama dalam produk atau promosi merupakan perkara yang perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak. Dalam perbincangan tadi, kita telah mengenal pasti beberapa langkah penyelesaian yang boleh dilaksanakan oleh pelbagai pihak bagi menangani isu tersebut agar dapat mewujudkan sistem politik yang harmoni berdasarkan syariat Islam. Oleh itu, perkara tersebut telah menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk kerajaan, badan agama, syarikat dan masyarakat untuk memastikan isu ini ditangani dengan baik. Kesannya dapat mewujudkan persekitaran yang lebih harmoni dan menjamin keadilan serta kesejahteraan bersama. Saya juga mengakhiri perbincangan kita dengan serangkap pantun. Sistem Islam panduan kita, menjaga halal menegak hukum. Jika agama dipersenda, rosak nilai, punah hukum. Sekian itu sahaja daripada saya. Hadirin yang dihormati, begitu indah dan mendalam setiap pesanan yang disampaikan oleh para bintang ilmuwan kita. Sesungguhnya, politik Islam bukan sekadar satu konsep, tetapi sebuah sistem yang menuntut keadilan, amanah dan keikhlasan dalam kepimpinan. Hal ini seperti mana yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar dengan itu, an-nasu ala dini mulukihim. Maksudnya, manusia adalah berdasarkan agama, cara hidup pemimpinnya. Ucapan ini sebagai penutup tirai forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada para panelis serta semua hadirin yang sudi meluangkan masa meneliti dan mengapresiasi forum kita, iaitu kontroversi ke solusi isu sensitiviti agama dalam produk dan promosi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.